tempat dia. Tetapi untuk pengetahuan, kuasa ditentukan oleh politik. Sebab tu setengah orang dia bercakap, bila dia ada kuasa politik, dia akan bercakap untuk buat sesuatu. Sebab tu Islam tak boleh biarkan konteks itu berlaku. Umat Islam mesti mengambil tahu hal politik. Kalau tidak, politik akan makan dia. Tuan-tuan, senang ya politik nak makan Islam ni. Bila kuasa bukan berada di tangan Islam, apa benda pun boleh dibuat. Nak tengok orang marah tak marah, minta maaf lepas tu. Tuan-tuan, baru ni saya sebut tuan-tuan tu, di satu program debat Piala Tun Razak, tak silap saya. Piala itu adalah debat bahasa Inggeris yang membabitkan SBP, sekolah berasrama penuh. Bila SBP ni budak cerdik lah, budak straight A, dia tak ambil lah budak mangkak. Dia ada beza asrama penuh dengan asrama sendat. Dia ada beza tuan-tuan. Ni asrama penuh ni memang budak-budak cerdik yang IQ bagus. Maka dalam debat bahasa Inggeris itu dia buat di Sedar, di sekolah Datuk Abdul Razak di Seremban tuan-tuan. Tiba-tiba ada dua tajuk yang dimasukkan. Apa dia? Tajuk tentang liberalism sebagai satu benda yang Islam iktiraf. Tuan-tuan, bila sebut debat kena ada pencadang dan pembangkang. Yang kena jadi pencadang liberalism adalah tidak bercanggah dengan Islam. Budak Semak Kajang tuan-tuan, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, Semak Kajang. Budak-budak ni umur baru 13 sampai 15. Bila kena tajuk tu, mereka duduk di atas pentas. Mereka tak kata apa, mereka tak boleh berdebat, tak boleh cakap apa. Sebab tajuk tu bercanggah dengan Islam. Guru pengiring pening, kenapa mereka diam, tak beri pembelaan dan sebagainya. Akhir sekali bila turun tengok tajuk, baru guru punya nampak tu dia tajuk lagu ni. Nasib baik kesedaran Islam masih kuat dan ada protes daripada grup yang ikut program tersebut. Kata kenapa ada tajuk ni. Satu lagi tajuk dia adalah pasal nak Al-Quran ditafsir semula, membuang ayat-ayat ekstremis daripada Al-Quran. Cuba tuan-tuan bayang, budak tu baru 13 sampai 15 disuruh bercakap benda-benda demikian. Keberanian ni datang sebab pada setengah orang, politik tidak lagi dikuasai oleh orang Islam. Betul saya kata tadi, suka tak suka, jangan dalam grup WhatsApp kita selalu guna ayat ni. Jangan politik sini ya, tolonglah please tuan-tuan. Ayat tu ayat orang yang nak lari pada masalah, dia akan dapat masalah baru. Takut nanti kena pada anak dia, baru dia nak sedar tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kata tadi, apabila umat Islam tidak bersatu dan berpecah, senang ya. Berpecah pasal mazhab, berpecah pasal kelompok, berpecah pasal mereka tidak bersama. Benda-benda ni semua akan menggugah kekuatan umat Islam. Jadi atas faktor itulah saya kira hari ini, tolonglah kita nasihati kawan-kawan kita, jangan cari jalan nak berpecah. Itu paling mustahak. Biar kita combine, duduk dan bincang apa benda kita nak buat.